Hai semua, pernah tak terfikir pertanian ini bukan sekadar sawah padi atau kebun sayur saja? Hari ini, pertanian dah berubah jadi satu bidang yang cool, moden dan penuh teknologi. Inilah yang kita panggil AgriNext, pertanian gaya anak muda. Bayangkan, tanam sayur dalam sistem hidroponik atau atas bumbung rumah, guna drone untuk siram pokok atau monitor tanaman guna apps dalam telefon. Pertanian sekarang bukan lagi kerja berat semata-mata. Ia tentang idea kreatif, inovasi dan teknologi hijau. Dan yang best, beliau boleh jadikan pertanian sebagai kerjaya berprestij, bisnes startup malah gaya hidup moden. Dari pertanian di bandar hinggalah usahawan pertanian yang eksport hasil ke luar negara. Semua ini terbuka luas untuk generasi muda. Kita nak ubah mindset. Pertanian bukan kerja orang lama, tapi platform untuk anak muda cipta masa depan hijau. Inilah semangat yang akan kita bawa dalam persidangan Komuniti Kebangsaan Pertanian 2.0. Tempat di mana idea-idea baru teknologi terkini dan semangat belia digabungkan untuk menggerakkan masa depan pertanian. So, kalau anda anak muda yang nak jadi sebahagian daripada AgriNext Movement, jangan lepaskan peluang ini. Sertai kami dan sama-sama kita buktikan pertanian itu bukan sekadar kerja, tapi satu gaya hidup masa depan. Jumpa anda di persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan 2.0.